أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam ni kita sambung kitab Hidayatus Sibyan. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, para sahabat dan mereka yang menurutinya hingga hari kiamat yang akan datang. Qala muallif Syekh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Buka surat 79. Dalam fasal tak habis lagi dulu tapi dah baca sikit dah. Fasal yang kedua, takbiratul ihram tu nombor 3 tu. Dulu disebut mula atas disebut apa? Bermula takbiratul ihram iaitu 21 syarat. Yang pertama dulu takbir dalam bahasa Arab bagi mereka yang kuasa dengan dia. Yang kedua, dan jika tiada diterjemah akan dia dengan barang apa bahasa ada ya. Itu dah lepas dulu dah. Yang ketiga, dengan lafaz Allah. Dimulakan dengan lafaz Allah. Keempat, dan dengan lafaz akbar. Lafaz akbar, dia ambil Allah dulu, jadi Allahu Akbar. Tu Allahu Akbar. Jadi kalau akbarullah dia tak boleh Allahu Akbar. Tapi kalau sekiranya akbar tu tambah alif lam tak apa, asal dia akbar. Tambah alif lam, Allahul Akbar. Kalau andai kata kita dengar orang baca macam tu, dia jadi Al-Akbar. Itu tidak menjadi masalah kata ulama. Jadi dia panggil apa? Ala ziyadati mubalaghah fi ta'zim wa huwa al-ish'aru bi takhsis. Dia kata jadi kita tambah Al-Akbar, asal dia Allahu Akbar. Jadi Allahul Akbar dan alif lam. Dia kata ulama, dia menambah alif lam tadi menyatakan bersangatan agung besar ya Allah. Apa? Takhsis maknanya menyatakan syiar, ketentuan bagi kebesaran Allah Ta'ala. Itu akbar, boleh ya kita sebut pada yang lain. Allah pun akbar, yang lain pun akbar. Tapi bila sebut al-akbar, itu khususiyah hanya bagi Allah. Itu tak apa kalau Allahul Akbar. Tiba-tiba dengar orang takbir macam tu. Jangan bertikai lah. Itu jangan kata tak boleh ada alif lam, tak apa. Sebab alif lam itu menunjukkan khususiyah dia bagi. Isyar bi takhsis, maknanya menentukan bagi Allah Taala saja. Dia. Itu tak apa tu. Yang habis yang ketiga, yang keempat, syarat bagi takbiratul ihram. Bila ada syarat, tak jaga syarat tak sah takbir kita. Kelima, dengan tertib antara keduanya. Itu tertib lah. Nombor 3 dengan nombor 4 tadi kena tertib. Apa makna tertib? Didahulukan yang pertama, dikemudiankan yang kedua. Tak boleh terbalik. Dan Allah dulu, lepas tu akbar. Dia kena terbit. Kalau akbarullah tak boleh. Dia tak boleh dengan tertib. Nombor 5 tu. Ibda'u bima bada Allahu bih, kata Nabi. Mulalah kamu apa yang dimulakan oleh Allah. Jadi apa yang diajar oleh Nabi kita, Allahu Akbar, tertib tu. Kerana Allah suruh Nabi baca macam tu, takbiratul ihram. Keenam, dan pada ketika berdiri sembahyang fardu. Bagi sembahyang fardu, mereka yang mampu berdiri kena berdiri. Walaupun lepas tu dia dah tak mampu, lepas tu nak duduk. Maka lepas tu dia duduk lah sebab dah tak mampu. Sebab menghilangkan khusyuk. Kadang-kadang dia tu dia sakit. Bila sakit tak tertangguh pada adat. Kalau dia berdiri tu menggigil-gigil. Kan? Masa tu dia boleh duduk. Tapi mula-mula tu dia kena berdiri lah takbir.
Sebab dia berjalan boleh. Ya, berjalan boleh, lepas tu dia ambil kursi. Kan? Ini kursi dah ada dari masjid-masjid di surau-surau, dia berjalan elok ya. Lepas tu dia ambil kursi, dia takbir duduk, dia tak sah. Dia kena takbir berdiri. Walaupun antara anda kata dia pakai tongkat lah, itu bagi kan pakai tongkat. Boleh tak berdiri sekejap? Boleh. Tak? Bila boleh berdiri sekejap, yang tidak mengganggu khusyuk dia, ibadat dia, tak menjadi rasa sukar, maka ketika tu wajib tak dapat tidak, dia kena berdiri sekejap takbir. Pada takbir, dah rasa dah tak sedap dia, dah rasa lain macam, baru dia duduk. Itu syarat dia kena berdiri pada sembahyang fardu. Sembahyang duduk tak jadi masalah. Sembahyang sunat kau nak duduk terus takbir tak apa, nak berbaring boleh. Kalau sembahyang sunat tak jadi masalah. Kalau dia takbir berbaring, dia dapat separuh daripada duduk. Kalau dia takbir duduk, dapat separuh daripada berdiri. Itu bagi sembahyang sunat. Nanti bab sembahyang berdiri itu, qiyam tu dia ada bab dia lepas ni. Dia nak beritahu ni takbiratul ihram dulu. Maka takbiratul ihram tak dapat tidak, mesti dalam keadaan berdiri. Bila kata berdiri tu takbir tu masa sempurna berdiri, jangan tengah-tengah angkat kaki takbir. Nak masuk tu kan. Mana nak tahu kadang-kadang orang tu nak kejar Tok Imam. Tengok Tok Imam nak rokok tu. Dia baru masuk, masbuk. Nak dapatkan rakaat bersama imam tu, imam tanggung Fatihah dia. Baru dia hulur satu kaki yang masuk saf. Satu kaki tak masuk lagi. Dia takbir siap dah tengah-tengah hulur satu kaki tu. Tak boleh. Kata ulama, dia kata dengan syarat dia annahu la yadkhulu ila ba'da tamamiyah. Maknanya syarat dia tidaklah dia masuk pada takbir tadi melainkan dah sempurna qiyam. Berdiri biar betul baru takbir. Dia berhulur satu kaki dah tengok Tok Imam nak rokok kan. Tak payahlah dia baca Fatihah. Betul lah Fatihah dia. Kok dapat tomat ninah berhenti seketika dalam qiyam bersama dengan imam tu. Kan? Dia pun hulur satu kaki, dia takbir siap dah. Takbiratul ihram. Allah, kaki sebelah kaki duk tarik bagi sama dengan kaki depan kan dalam saf. Itu tak memadai, itu tak sah. Mesti berdiri yang sempurna. Itu maksud yang dikata tadi tu. Yang keenam, dan pada ketika berdiri sembahyang fardu, berdiri yang sempurna pada sembahyang fardu. 7. Dan ketiadaan mat akan hamzah lafaz Allah. Lafaz pada lafaz Allah itulah. Pada hamzah mana? Jangan dimat kan pada alif. Itu kan pada kata Allah. Jadi macam mana dia mat? Allahu Akbar. Itu tak sah. Takbir tu angkat tangan Allah, dia menarik Allah, manjang kan, panggil mat tu. Sebab apa tu? Makna lari tu. Makna dia tu kalau dengan sengaja lagi tahu buat, ni sebab kita mengajar nak beritahu, tidak tak tahu kan. So, sengaja lagi tahu buat tu, dia boleh membawa kepada kufur. Kan kena Allah wajib kita jazam, yakin, putus, tak boleh bagi. Bila dia kata Allah, apa tu? Itu dia bagi, dia tambah alif istifham dia bagi. Asal dia, jadi apa dia? Alif, dua alif. Tapi bila dimasukkan alif tu, dimatikan alif yang kedua, jadilah jadi maksud dia Allah. Allah itu lafaz istifham. Maka bila dia nak berbaris dua-dua alif, mustahil. Kata para ulama, Allah tu dia bagi alif lam, dia bagi alif istifham dia bagi. Macam mana? Adakah? Dia bagi ragu. Adakah Allah Maha Besar? Ragu tak boleh. Dalam masalah kepercayaan kita kepada Allah, berdasarkan mesti apa yang kita pegangi, etikad pegangan kita, dia panggil ilmu yakin. Dia panggil jazam, pegang putus. Yang tidak ada lawannya, syak, zon, waham. Kalau ada syak, zon, waham pada hati kita dengan Allah Ta'ala, tak sah iman, kufur. Tu kalau Allah tu, itu menunjukkan di atas ragu. Duk bertanya-tanya, adakah Allah Maha Besar? Kau tak tahu Tuhan tu besar? Tahu, yakin, dah apa bertanya adakah?
Tu kalau Allah tu. Kadang-kadang mana nak tahu mana masuk niat dia muqaranah tu. Dia dah menarik dah. Allah, Allah tu macam bunyi gitu dah. Dia nampak tu. Itu betul Allah. Kat situ tak apa hanya Allah tu panjang tu tak apalah sebab nak masuk muqaranah niat tu. Nanti dia akan sebut nanti, ya. Tu. Masalah takbiratul ihram ni jangan duk heret alif tu dah mat siap dah. Allah, Allah. Dia tak boleh, tak sah tu. Bila tak sah kau semayang sampai bagi salam pun semayang tak ada apa. Sebab apa? Tak masuk semayang. Kenapa tak masuk semayang? Kerana takbir tak sah. Bila takbir tak sah tak jadi semayang kau. Berapa tahun dah kau buat macam tu? 20 tahun. Habis kena ganti balik. Dia nampak tak? Habis kena ganti balik. Kenapa? Takbir dengan dimatkan pada hamzah pada Allahu Akbar tadi itu, maka itu tidak mengesahkan akan takbiratul ihram. Kata para ulama dia macam tu. Wazalika li'annahu yasiru bihi istifhaman. Dia kata yang demikian dengan tambah tadi itu, jadi mat pada Allah tadi itu, Allah itu dia panggil alif istifham. Jadi satu pertanyaan, adakah Allah Maha Besar? Kadang-kadang ada juga dengar kan, jenis menarik-menarik tu. Allah, Allah. Itu satu. Lapan dan tiada menggugur akan hamzah akbar. Tiada menggugur akan hamzah akbar. Macam mana tiada menggugurkan hamzah akbar tu? Ada alif tu, hamzah pada akbar tu alif. Alif kabara tu akbar tu jangan dibuang hamzah pada akbar. Takut jadi Allahu Akbar. Dia buang hamzah. Akbar dia Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Dia buang hamzah. Jadi hakab tadi tak boleh matilah. Sejak akbar jadi sambung terus. Jadi Allahu Akbar. Itu tak sah juga. Dia bagi tahu tak buat tak apalah. Cuma dia bagi tahu je. Ya? Lepas tu lagi dia kata ke-9. Dan tiada dan ketiadaan mat akan ba akbar. Ba ada bagi ba alif hamzah ba. Orang kita panggil ba. Kan? Dengan tiada mat akan ba akbar. Mat pada ba mana? Akbar tu jadi akbar. Ditambah alif pada jadi alif ka ba alif ra akbar. Jangan mat je tu. Pada ba akbar tu dia panggil. Allahu Akbar. Akbar. Tu. Di antara ba dengan ra tu ada alif. Jadi akbar tu. Allahu Akbar. Akbar. Akbar tu itu tak sah juga tu. Sebab apa ulama kata wa huwa qablun lahu wajhun wahid. Makna dia apa dia? Gendang muka sebelah. Akbar tu kalau Allahu Akbar tu Allah gendang muka sebelah. Lari makna. Akbar tu. Dia panggil qablun lahu wajhun wahid, gendang yang mempunyai muka sebelah. Macam Rabbana tu lah kan, rumpang tu lah muka sebelah tu gendang tu. Tak kira gendang kecil besar tapi ada muka tabuh sebelah tu panggil. Tu akbar. Ada tu imam macam tu Allahu Akbar. Tak suruh ikut lah. Semayang tak sah. Tak imam macam tu. Ataupun tak imam tak tarik. Allah. Apa sama juga tak payah dia ikut. Dia semayang tak sah kena ikut dia apa. Dia nak bawa orang. Dia nak menanggung orang. Dia sendiri semayang tak sah. Apa cerita? Kalau benda kecil macam tu pun nak kira. Masalah tak sah. Nampak kena ambil kira lah kan. Nak ikut macam mana benda macam tu.
10 dan ketiadaan tasydid akan dia. Ketiadaan tasydid akan dia. Apa tasydid akan dia? Akan ba tu dicerita pada diri ba tu. Ba pada akbar. Jadi Allahu akbar. Kap tu jadi berbaris. Asal dia ak. Jadi akbar. Tu akbar. Ba tu jadi ada tasydid sabdu. Tu ya. Allahu akbar. Anda kata kan cepat-cepat tu Allahu akbar. Tak boleh ada. Tasydid akan dia akan ba tu. Sebelah dan ketiadaan menambah waw yang sakin, yang mati, atau yang berbaris. Jadi penambahan waw sama ada waw tu mati atau waw berbaris antara dua kalimahnya, antara dua kalimah Allah dan juga akbar tu. Jadi kalau tambah waw yang mati jadi Allahu, tu waw tu mati. Dia alif lam lam ha. Ha tu ada waw jadi hu. Jadi mat jadi Allahu, tu jadi waw mati. Atau akbar, antara Allah dengan akbar tu tambah waw mati. Ataupun waw hidup, tak kira lah tu. Tu dah kata tadi waw berbaris. Macam mana waw berbaris? Allahu akbar atau waw tu. Atau Allahu wa akbar. Tu waw tambah, tak boleh. Tu waw berbaris wa akbar. Allahu wa akbar. Waw yang mati Allahu akbar. Tak boleh. Sebab kalau apa Allahu tu lafaz jamak dia panggil. Kalau waw mati tak Allahu lafaz jamak jadi apa ni banyak dia panggil Allah yang banyak jadi panggil tu. Allahu. Jadi Allah yang banyak jadi bukan tertunggal Allah. Dan lagi apa? Yang ke apa? 12 dan ketiadaan waw dahulu daripada lafaz Allah. Dahulu pada lafaz Allah. Jadi wallahu akbar. Kan? Jadi wallahu akbar tu tak boleh. Ketiadaan waw dahulu daripada lafaz Allah. Jadi wallahu akbar fayasiru li ifadati waw al-atf wa lam yataqaddam huna ma yu'tafu alaihi. Jadi bila kata wallahu akbar tu jadilah ketika tu memberi faedah waw yang pada awal pada Allah tu dia panggil waw ataf. Mesti ada kalimah lain dulu pada Allah. Dia panggil waw tu kalau ada waw pada wallahu akbar jadi ada sesuatu dahulu pada Allah kalimah. Itu tak boleh tak letak waw tu. Tak letak waw. Dia kata walam yataqaddam huna lamma yu'tafu alaih, dan tidak ada yang mendahulu di sini pada Allahu akbar takbir ni. Yang nak di atas nak dikembalikan di atas dahulu daripada waw tu tak ada pun. Jadi tak boleh lah Allahu akbar. Kalau buat wallahu akbar tu tak boleh. Ke-13 dan ketiadaan menukar hamzah dengan waw. Ketiadaan menukar hamzah dengan waw. Apa maksud dia tak menukar hamzah dengan waw? Jadi macam mana nak buat bandingan ketiadaan menukar hamzah dengan waw macam ni. Kalau kita kata Allahu akbar, tu waw tadi hidup, ataupun tak tukar dengan waw hamzah jadi wallahu akbar, tu sama lah tu hamzah pada Allah tu. Jadi hamzah asal dia Allah jadi wallah, dia tak tukarkan hamzah dengan waw.
Tak kira sama ada wallahu akbar atau Allahu akbar. Dia tak boleh waw tukar dengan hamzah, tu tak boleh. Dan ke-14 dan ketiadaan menukar kaf. Kaf akbar itu dengan hamzah. Kaf pada akbar tu. Kaf pada akbar tak ditukarkan dengan hamzah. Akbar tu. Jadi Allahu akbar. Nah tu dia. Dasar dia alif kaf bara. Jadi kaf tu tukar dengan hamzah. Dia bagi kaf asal dia mati. Jadi alif tu mati. Jadi akbar. Allahu akbar. Tapi kalau orang dah memang jenis orang telo kan, ajar tak jadi, sah di sisi dia, tak ada masalah kan. Habis dia guru ajar semua tak boleh, jenis lidah tak boleh nak betul dah. Kan? Marilah kan, tak boleh. Apa guru dah mengajar dia tak boleh. Dia kata biar aku ajar dia. Tengok. Oh, main dia kata dia, biar aku try aku ajar dia. Ajar tak jadi juga. Tak jadi. Itu tak boleh tu dia panggil tu. Dia maaf pada diri dia. Kalau dia nak jadi imam tak boleh. Sebab dia panggil tak kori, sebutan tak betul. Tak boleh. Sah pada diri dia saja. Sebab dia bermasalah bagi diri dia. Nak buang sifat tersebut tak boleh dah. Tapi dia kata ada seorang lagi sejenis dengan dia. Sama juga takbir Allahu Akbar. Dua-dua je ni macam tu tak boleh nak betul. Siapa-siapa jadi tu imam boleh. Sebab sama fashion macam tu. Kalau dia ni sebut hamzah tak betul, akab tak dia tukar dengan ba tadi dengan hamzah kan. Dia ni seorang yang ni dia tak boleh, tapi orang tu boleh. Kan? Orang tu pula sebutan huruf lain tak boleh, dia ni pula boleh. Bertukar dua tu. Tu dua-dua tak boleh jadi imam. Tak boleh jadi makmum kan? Sebab apa? Orang ni dia boleh sebutan kaf dengan sempurna. Ya, orang ni tak boleh sebut kaf, dia jadi hamzah. Allahu Akbar. Maka orang yang boleh sebut kaf dengan sempurna tak boleh ikut dia. Lepas tu pula orang ni pula ni yang sebaliknya pula, kalau boleh sebut huruf waw dengan sempurna, dia pula tak boleh sebut huruf waw sempurna, dia pula tak boleh jadi imam bagi orang tu. Kalau sama-sama sebutan huruf yang sama tak boleh nak betul, maka dua-dua boleh siapa-siapa jadi imam. 15. Dan ketiadaan memanjang akan alif yang antara lam dan ha itu lebih daripada 14 harakat. Ulang balik 15. Dan ketiadaan memanjang akan alif yang antara lam dan ha. Allah. Allah tu panjang tu. Allahu hu tu. Antara alif dengan ha ada dia panggil. Tak boleh lebih daripada 14 harakat. Bila 14 harakat maknanya tak boleh lebih daripada 7 alif. Sebab 7 alif tu menepati 14 harakat. Satu alif dia panggil tu satu alif. Ada. Tu mat tu dikira satu alif. Tu satu alif. Bila 7 alif dia panggil menepati 14 harakat, 14 huruf. Kalau kan 2 huruf tu. Tu 2 huruf. Kan? Jadi nak apa dia 14 huruf. Dia jangan lebih. Kan? Jadi kalau begitu, kalau 7 jadi 14 huruf lah. Tu lah. Mat tu. Tu tak boleh lebih. Ya, di dalam mazhab kita Syafi'i, sebab kita ni muqaranah niat dalam takbiratul ihram, maka boleh di antara alif dengan ha akbar Allah tu. Allah nak datang muqaranah niat. Nak datang muqaranah niat kan. Maka sekira-kira jangan lebih daripada 7 alif yang menepati 14 huruf atau dia panggil 14 harakat. Ada sebut wa kaza yaduru ziyadatu mat alif al-kaina bainal lam wal ha.
Dia kata ila haddin la yaqulu bihi ahadun minal qurra. Kata para ulama memberi mudarat. Batal solat, boleh membawa kepada batal solat. Apa dia? Ziyadatu mat, lebih tambah mat. Huruf yang panjang dipanggil alif, dan dengan hak tersebut tadi itu, dengan hak Allah tu, ila haddin, kepada satu had, la yaqulu bihi ahadun minal qurra, yang mana tidak berkata pun seseorang daripada ulama qurra yang mahir dalam bidang Quran. Qori lah dia panggil. Tak boleh lebih. Sini sepakat di antara ulama fiqh dengan ulama qurra, tak boleh lebih daripada 14 harakat, maknanya 7 alif. Tu. Qala Ainshin, berkata oleh Ali Shibra Malisi dia panggil. Wa ghayatu miqdar ma naqala anhum, ma nuqila anhum. Jadi sehingga kadar had sakat dia panggil tu, yang boleh dipanjang tu, apa yang diambil daripada mereka itu, para qurra dan lagi para fuqaha dia panggil. Di kalangan mereka tu ma naqalahu Ibnu Hajar, sab'a alifatin, boleh sebanyak 7 alif. 7 alif. 7 alif tu mendapat 14 huruf tu. 1 alif 2 huruf. Jadi kalau 7 alif 14 huruf. Takriban lebih kurang Allah. Pada bilangan jari, tapi jari tak bergerak lah, agak-agak lah. Allahu Akbar. Sebab apa nak masuk muqaranah niat? Qasak tak ada ta'yin. Kalau Jumaat pula ta'yin nafsahu, dia bagi apa? Imam atau makmum. Kan? Kalau orang semayang qasar pula, nak masukkan qasar pula, aku semayang fardu, fardu zuhur, fardu asar, fardu isyak, bagi qasar. Qasar sebelum roh akbar tu, nanti dibenarkan panjang pada dia ha dengan alif dengan ha pada kata Allah tu. Allah, tak kat tu ya, panjang. Allahu akbar, lain tak boleh panjang. Allahu akbar. Nak masukkan muqaranah niat. Muqaranah menyertai niat bersama dengan takbiratul ihram, itu panggil muqaranah. Kalau awal dah niat itu kan, sebelum takbir tak panggil muqaranah, itu dia panggil istihdad niat, menghadirkan niat. Kita belum takbir, kita dah niat, kita main niat hati, tak apalah, dia panggil istihdad, menuntut hadir niat. Dia tak panggil muqaranah. Muqaranah tu mesti menyertai dengan takbir dalam mazhab kita Syafi'i. Tiga mazhab tak ada jadi masalah. Dia dulu daripada takbir pun tak apa, sebab dia niat bagi dia tu syarat. Bila syarat boleh luas sikit pada takbiratul ihram, kita niat tu dipanggil rukun. Mazhab kita Syafi'i niat rukun. Itu bagi niat termasuk rukun 13. Dan rukun 13 termasuk rukun apa tu? Rukun qalbi, yang tu niat. Bila pada rukun mesti menyertai dengan niat, mesti menyertai dengan perbuatan, sebab dia rukun. Maka menyertai dengan apa? Dengan qiyam lah. Berqiyam tak rukun. Maka ketika itu takbir mesti dalam keadaan qiyam. Dia rukun dia panggil. Mesti dalam berdiri. Bila berdiri rukun, qiyam tu berdiri. Berdiri tu qiyam. Dia panggil apa? Qiyam tu dia panggil rukun. Dan begitu juga niat mesti di dalam keadaan berdiri ketika takbiratul ihram. Itu dia panggil rukun, dia panggil kita punya niat. Mana benar Allah Ta'ala yang tahu. Yang tiga tadi tak, dia kata bukan rukun apa tu niat semayang, tapi dia kata syarat. Bila syarat boleh luar sikit sebelum takbir pun tak apa. Itu tiga mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali. Tapi tidak menjadi masalah. Anda kata di sisi para ulama kita sebut, kalau orang tu penyakit was-was yang teruk bersangatan, kira-kira dihukum oleh orang ramai, penyakit dia ni teruk, semua menghabiskan masa dengan takbir, teruk dia ni. Sampai tu imam dia pada awal tu, imam takbir tu dia tak masuk-masuk lagi tu, imam dia baca Fatihah pun dia tak masuk-masuk lagi. Takbiratul ihram dia tu, sebab doa apa sudah Allah. Kadang-kadang dia angkat tangan tu macam-macam bentuk ada macam atromen, ada bersilat, ada tangan dia macam kungfu ada kan, sebab payah nak masuk kan. Itu dipanggil apa? Menghukum oleh kebanyakan, dipanggil was-was yang dahsyat dia panggil. Bukan sikit-sikit tu dahsyat kan. Kadang-kadang bila imam rokok baru dia boleh. Itu tipu daya di setan tu. Takut tak dapat rakaat.
Bila tu imam rokok, dia takbir masuk pula tu. Sebab apa nak dapatkan tumakninah dalam rokok bersama imam. Supaya imam tanggung rakaat tersebut, Fatihah ditanggung oleh imam, hasil rakaat bagi makmum tersebut, kan? Itu dia bagi terpedaya. Maka para ulama kata ketika tu dibenarkan dia mengikut mana-mana daripada mazhab yang tiga tadi itulah. Boleh ya. Kenapa? Diberi darurah, penguzuran hanya untuk dia, orang lain tak boleh. Supaya dia tidak dipermain-mainkan oleh syaitan. Dia boleh niat dulu sikit daripada takbiratul ihram, tapi bila dia bawa macam tu, lama-lama dia bawa macam tu, bila hilang rasa was-was dia kena kembali balik berdasarkan mazhab Syafi'i. Sebab dia sembahyang cara Syafi'i. Uduk-uduk dia ambil Syafi'i, syarat solat batal semua Syafi'i. Kan? Maka dia kena ikutlah niat cara Syafi'i, kecuali kerana darurah juga. Setan tak boleh kira, dia kacau dalam sembahyang. Setan nama Khanzab, kan? Nama Khanzab, dia kacau bagi orang sembahyang. Dia setan, biasanya setan ganggu orang ibadat ni biasanya kepada orang ada ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, dia tak tahu sah tak sah, sebab tu dia langgar. Setan, kalau orang ada ilmu tu dia kacau. Sebab apa? Nak mengganggu amal orang yang ada ilmu. Jadi kalau orang tak ada ilmu, dia tak tahu, dia main langgar ya niat, kan? Itu dia tak ada was-was, dia tak reti apa, dia tak reti, dia tak ada ragu-ragu. Ni yang ragu-ragu jadi was-was tadi ni, kerana apa? Dia takut rasa macam tak kena. Dia tak kena tu, dia main dia setan. Sepa juga masa ambil air semayang tu kan. Masa air semayang dengan niat, dia kata muka tak rata lagi, kadang-kadang baju ni lencun. Tak ada tempat yang tak kering. Tempat kering tu tak ada. Melainkan semua basah. Tapi dia kata muka dia tak rata juga. Dia main dia setan. Setan nama Walhan yang dia kacau dalam masalah ambil uduk. Dia tak rata tu, kata setan tak rata. Dia pompak pukul tu. Rasa macam tak lekat lah air apa semua kan. Lalu baju ni nak lencun habis. Dia kena main kan. Orang sebelah dia rimah pula lah kan. Tak boleh nak ambil uduk sebelah dia, orang lain habis basah kali. Itu bermasalah lah. Itu berlaku tu. Setan tu lah yang diminta berlindung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nama setan kalau dalam wuduk, nama setan Walhan. Kalau dalam semayang, nama setan tu kalau kita semayang nama Khanzab. Khanzab boleh, atau bawah Khinzab pun boleh. Seorang nama sahabat Nabi, seorang nama dia Uthman bin As radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Ya Rasulullah, asyaitanu hala baini wa baina salati wa qiraati. Ya Rasulullah, kata ni ada setan, satu kelakuan yang ganggu aku ketika mana aku semayang dan ketika mana aku duk baca. Nak semayang dia kacau, aku duk baca lah semayang pun dia kacau. Kadang-kadang takbir dah payah nak masuk, dia kacau tu. Dah masuk semua dia kan. Bacaan pula. Iyyaka na'budu, orang sebelah nak rimah. Dan kali tak nak duduk kat dia dah. Tak boleh nak semayang. Kacau dia. Kacau kan setan ni. Orang dengar mula-mula tak ada apa, tapi di sisi dia, sebab dia kata macam tak kena. Sebab tu setan kacau pada orang ada ilmu. Ikut rentak dia, dapat kat dia lah lagi. Tapi orang tak mengaji, dia tak tahu benda tu sah tak sah. Dia langgar je. Biasakannya pada orang berilmu. Itu kata sahabat Nabi ni tadi, dipanggil Uthman bin As radhiyallahu anhu tadi. Kata setan duduk dengan satu kelakuan yang mengganggu aku ya Rasulullah. Ketika mana aku nak semayang, begitu juga ketika aku duduk baca dia. Ketika tu. Qala zalika syaitan yuqalu lahu Khanzab, kata Rasulullah. Setan tu yang nak kacau lah semayang tu nama setan Khanzab. Iza ahsastahu fata'awiz billah minhu. Wasfil ala yasarika salasan. Jadi apabila mengenai engkau gangguan-gangguan dalam sembahyang, kau minta berlindunglah dengan Allah. Minta berlindung itulah dengan Allah Ta'ala daripada syaitan tersebut. Lepas tu engkau ludah ke kiri 3 kali. Isyarat kiri tuh tu 3 kali. Jadi minta berlindunglah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biasalah kita kadang-kadang nak takbir kan, orang kita kan baca qul a'udzu birabbin nas. Tak kira mana-mana ayat Allah Ta'ala. Jadi memohon berlindung dengan Allah Ta'ala daripada gangguan. Sebab kita nak sembahyang ni, kisah syaitan nama Khanzab, Nabi kata. Kacau kau tu, Uthman bin As tadi tu. Faqala, katanya Uthman bin As, faqultu zalika, aku pun buatlah seperti mana yang Rasulullah sebut tadi tu. Supaya apa dia? Minta berlindung dengan Allah dan meludah isyarat ke kiri 3 kali. Jangan ludah dengan liu, habis kapet. Jadi isyarat 3 kali minta berlindung Allah Ta'ala daripada dia. Auzubillahi minasyaitanir rajim.
Macam aku auzubillahi bin nas apa. Kalau kuat kena ganggu tu lah. Lepas tu mereka kiri. Macam tu isyarat. Macam kita lah kadang-kadang mimpi pelik-pelik kan. Minta berlindung dengan Allah. Amantu billahi wa rasulih, minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Amantu billahi wa rasulih, ludah ke kiri 3 kali. Tuh. Isyarat mencerca, hina. Belah kiri jangan belah kanan. Sebab kalau kanan ni menghormati malaikat yang mencatat amalan baik kita. Kalau kiri tak dikirakan apa? Dia panggil syaitan yang ada di sebelah kiri. Terutama dia panggil syaitan muqarin yang duduk di sebelah kiri hati kita. Dan yang mencatat amalan buruk kita di sebelah kiri. Kiraman katibin. Jadi dia kata aku buatlah seperti mana yang diajar oleh Rasulullah, fa azhabahullahu anni, jadi Allah Taala menjauhkan syaitan tu daripada aku. Kata. Jadi kata-kata paman kan surat waswatuhu fi salati falyasta'iz billahi minasyaitan. Jadi sesiapa yang mengganggu gugat di dalam solat dia oleh was-was yang bersangatan, maka naklah dia minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Rasulullah kan beritahu dekat sahabat Nabi tadi. Wa yaqulu, dan boleh baca macam ni juga, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonil waswasah khanzak 3 kali. Siapa nak beramal lah. Kadang-kadang suka kacau tu. Tak kena kacau tu tak apa kan. Tapi boleh ya kita nak baca dulu sebelum takbiratul ihram. Rasulullah ajar, Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasah khanzak. Ulang 3 kali. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasah khanzak. Rasulullah. Jadi aku dah buat macam tu, dia kata Allah Ta'ala menjauhkan aku daripada syaitan, kata sahabat Nabi tadi. Fa inna Allah yuzhibuhu, maka Allah Ta'ala pun menjauhkan ia daripada aku. Kata dia. Ada pula diceritakan juga sikit qala Jarir ibnu Ubaidah al-Adwi, dia kata syakautu ila Ala ibnu Ziyad ma ajidu fi sadri minal waswasah. Jadi Jarir bin Ubaidah ni dia mengadu kepada Ala bin Ziyad. Dia mengadu kepada Ala bin Ziyad apa yang mengenai di dalam dadanya daripada gangguan-gangguan was-was. Dia kena was-was juga. Jarir bin Ubaidah dia mengadu dekat Ala bin Ziyad. Jadi katanya Ala bin Ziyad faqala innama masalu zalikal bait allazi tamurru fihi lusus fa in kana fihi syai'un alajuhu wa illa madaw wa tarakuhu. Jadi katanya si Ala bin Ziyad ni tadi dibandingkan seumpama rumah, dia kata. Niat kita ni hati kan. Jadi hati kita dibandingkan dengan rumah. Dia kata masalu zalikal bait diumpamakan dengan rumah, yang mana rumah tersebut tu tamurru fihi lusus, rumah tadi tu dilalu oleh pencuri, perompak lah. Dia berlalu dia 2M je perompak tu, berapa hari dah rumah ni. Rumah tu kan. Dia kata in kana fihi syai'un, jika dapati rumah tu ada benda, ada sesuatu. Rumah kaya pula. Ada ala juhu, dia akan segera untuk nak dapatkan. Dia cari jalan macam mana. Pukau ke, pecah rumah ke, ikat orang ke dalam rumah. Dia tak kira tu. Orang kan manusia kan, macam tu kan, kadang-kadang dia tahu kan macam mana nak buat. Tak tahu dia keluar, tak keluar-keluar kan. Tak apalah dia balik kampung. Tapi ada juga orang gaji tu jaga. Walaupun balik kampung kan, dia pecah rumah, dia ikat orang gaji. Sebab apa? Bila rumah tu ada benda, dia akan nak masuk ambil benda. Benda berharga. Nampak tak? Dia kata, begitu juga, wa illa jika rumah tersebut tu tidak ada sesuatu, rumah kosong. Dia tahu, rumah kosong, tak ada apa, rumah buruk kan. Madaw wa taraku, dia akan lalu tinggal pergi macam tu. Dia tahu rumah tu rumah tak ada apa, rumah buruk, rumah kosong. Dia tahu kan. Dia tidak pecah juga, nak masuk juga. Tak ada faedah. Begitulah perbandingan hati. Seperti pada rumah. Hati yang ada ilmu, hati yang ada iman, hati yang ada nur Islam, setan dia suka kacau. Sebab dia nakkan nilai tu rosak. Tapi kalau hati tu tak ada ilmu, jahil, semayang tak ada ilmu, tak peduli. 2 kali 5, 5 kali 2 dengan aku, kata setan. Apa aku nak kacau dia? Kacau dia pun bukan dia tak usah batal, sebab dia tak mengaji. Tu niat tak tahu huru-hara, semayang bagai-bagai pun tak tahu huru-hara tu. Tomak ninah tak berti apa, tak berti main langgar ya. Setan kata tak payah kacau orang macam ni.
Ada kacau ni orang yang ada ilmu. Itu berlaku di kalangan para ulama pun sama, orang yang menuntut ilmu pun sama. Akan terjadi was-was seperti mana yang cerita tadi ni, oleh siapa ni? Oleh sahabat Nabi tadi lah. Sahabat-sahabat Nabi pada Rasulullah sebab dia diganggu dada ni oleh setan tadi. Setan nama Khazzab. Jadi bagi orang yang bersangatan kuat gangguan setan ni tadi, nama was-was dihukum oleh kebanyakan dia teruk. Sikit-sikit tak boleh ambil kira. Sikit-sikit bawah, sikit-sikit tu yang teruk ni. Semua hukum dia ni teruk. Kadang-kadang gangguan orang nak semayang kan. Maka ketika tu kata para ulama dia boleh mengambil faham kepada dia ambil kepada fahaman seumpamanya mazhab Hanafi. Boleh. Kenapa dia panggil ketika darurah. Kalau tidak tak boleh pindah mazhab. Kalau dia Syafi'i kena ikut Syafi'i, Maliki kena ikut Maliki masing-masing. Berdasarkan ilmu mazhab masing-masing. Kerana amalan sah dengan ilmu. Bila dengan ilmu, berdasarkan mazhab mana. Semua dengan ilmu. Sebab empat-empat mazhab, semua berilmu dia panggil. Tidak takkan jadi mereka ulama' mujtahid besar dia panggil kan ketika tu. Maka bila dia ni tadi telah diganggu oleh wawah yang bersangatan, dia nak takbir dengan niat muqaranah tak boleh masuk. Boleh dia niat dulu daripada takbiratul ihram supaya dia tidak diganggu oleh syaitan. Maka mengikutlah dia berdasarkan mazhab Hanafi umpamanya. Tak apa niat dulu kat luar. Lepas tu takbir kan kosong tak apa. Allahu Akbar tak apa. Tapi bagi mereka yang diuzur oleh syarak, bagi yang tak diuzur tak boleh, tak sah. Kita boleh muqaranah niat dengan kalau sikit-sikit tu tak masuk itu lagi sikit-sikit. Ini dah teruk ni sampai kadang-kadang tu imam dah baca Fatihah dah habis, baca surah pun tak masuk-masuk lagi dia. Itu bahaya tu. Dimainkan oleh setan nama Khazzab tadi. Itu yang Nabi suruh minta berlindung tadi tu. Itu yang disebut oleh para ulama, dia kata dengan syarat apa orang tersebut tadi tu, adamu dibagi tatabbu'i rukhsah, dengan ketiadaan mengambil jalan mudah tak boleh. Nak pindah mazhab, nak niat apa salah kita niat mazhabnya lain dia kata. Tak pakai mazhab ni, ya ni. Awak kan tak boleh. Faman lam yubtala bil waswas. Maka pada mereka yang tidak dibalakan dengan waswas tak boleh ambil jalan mudah. Tak dibala dengan waswas teruk dia bagi tahu. Tak boleh ambil jalan mudah. Cuba nak pindah-pindah mazhab. Lepas tu dia mazhab Syafi'i kan. Syafi'i penuh bentak juga. Bila dia sentuh suami isteri, kan mazhab Hanafi tak apa. Sudah dia main lompat-lompat aja dia nampak. Tak urus apa. Itu tak boleh macam tu. Dia bagi apa? Talfiq. Dicampur aduk dalam mana-mana mazhab dalam amal ibadat yang satu. Ya, nampak? Campur. Kalau kau nak ikut Syafi'i sembahyang zuhur, ambil syarat sahabatul wuduk semua sembahyang berdasarkan mazhab Syafi'i. Kan? Kalau kau dah alim 4 mazhab, tadi zuhur, asar, engkau sembahyang cara Maliki, syarat sahabatul cara Maliki. Nak sembahyang maghrib, syarat sahabatul wuduk dia kita sembahyang berdasarkan Hambali. 4 mazhab semua benar berdasarkan ilmu. Tapi masa nak ikut buat cara dia betul-betul panggil. Tak boleh campur aduk. Sekejap begitu, sekejap begini kan. Satu ibadat jadi macam rojak. Sebab dia nak ambil jalan mudah dia panggil. Itu tak sah. Begitu juga niat tadi. Muqarrah niat apabila orang tu dibala waswas yang bersangatan, maka ketika tu diberi jalan rukhsah mudah pada dia, maka bolehlah dia kata-kata dia haruskan bagi dia supaya dia mengambil jalan yang mudah. Kerana gangguan syaitan ni tadi. Itu disebut dalam kitab Khadim begitulah. Bagian ba'dil muhtatin diambil sebagai pada atas jalan para ulama mengambil atas jalan ihtiyat cermat bagi orang yang bermasalah dia lagi. Cuba juga berkata umpama yang baca Fatihah. Bismillah. Bismillah. Duk main bismillah tu tak dah lepas bismillah. Alhamdulillahi rabb. Alhamdulillah dah lepas alhamdulillah rabbil alamin pula. Bayangkanlah bila nak habis. Lepas satu-satu kan. Main kat iya pula. Iya kan. Iya. Iya apa? Kadang-kadang sampai berdecek. Muka masam. Bila menzuhirkan muka masam keluh kesah, setan dia lebih suka. Setan dia tak suka pada wajah orang mukmin yang manis. Bila berlaku masalah waswas, senyum. Minta berlindung dengan Allah. Ludah ke kiri 3 kali. Jangan berdecek, dia suka kerana kecewa. Dia suka orang mukmin yang kecewa.
Tu ya. Tu. Jadi Nabi tak boleh baca Fatihah pun dihukum oleh orang ramai teruk bersangatan, bukan sikit-sikit. Kita kadang-kadang rasa macam tak kena masuk kan, kita ulang balik kan. Tu sikit. Ni memang teruk. Orang dengar, kita dengar baca betul dah, iyyakan na'budu wa iyyakan nasta'in, tapi di sisi dia tu. Duk iya, lalat iya baru kenal kata. Iya jadi iya, orang iya jadi iya. Patut dia lanjut pula kan jadi lain dah. Maka kata para ulama, bolehlah dia tu berpindah kerana berikut uzuran orang yang teruk bersangatan tadi itu kepada mazhab umpama Hanafi. Kenapa? Orang Hanafi tak baca Fatihah pun tak apa kerana imam tanggung. Orang Hanafi tak baca Fatihah tak apa. Sebab tu orang Hanafi dia tak ada hukum munafiq masbuk. Yang ada pada kita. Mazhab Syafi'i mazhab Hanafi tak ada munafiq masbuk. Sebab kalau dia nak baca Fatihah harus sebagai dia. Tak nak baca pun tak apa, imam dah baca. Orang Nabi tu siapa benar Allah yang tahu itu tak boleh kata mudahlah mazhab dia tak. Kita tak tahu kemungkinan mazhab kita benar. Kalau dia sesilap dia dapat satu, mungkin dia benar dia dapat dua, kita dapat satu. Jadi hakikatnya sebab agama ini bila di sisi para ahli ulama, mereka orang yang berilmu adalah mereka lah pewaris Nabi SAW. Jadi benar dua atau satu itu pada Allah Ta'ala. Bukan kita ni macam mentahkikkan di sisi kita Hanafi lebih kuat. Oh, bukan. Di sisi kita Syafi'i, kita beramal dengan Syafi'i. Habis tu pakai mazhab tak? Kita tak tolak mazhab, tapi di sisi kita mana kuat kita pakai. Dia lebih tinggi pada mazhab 4. Betul tak? Di sisi kita. Di sisi kita, kami tak tolak mazhab 4, tapi di sisi kami hak ni Hanafi kuat. Hak masalah ni Syafi'i kuat. Kami pegang yang mana di sisi kami kuat. Kalau gitu dia mentahkikkan mazhab 4 tu semua bawah dia. Dia duduk ke atas dia. Teruk buat-buat ni. Huru-hara buat-buat ni. Dia tak tolak mazhab, tapi di sisi dia mana kuat dia pakai. Jadi dia tu yang menentukan mazhab mana betul yang mana tidak. Dalam mazhab 4 tak macam tu kan. Benar dapat 2, silap dapat 1. Kecuali kerana darurah yang boleh. Tak sah nanti Imam Syafi'i tak mengaku, hingga Hanafi tak mengaku di sana kan. Sebab apa? Kita tak tahu ikut mana satu. Itu panggil jadi rojak. Baik. Yang ke berapa dah ni kita? Nombor berapa? 16. 16 apa? Dan ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimahnya Allah dengan akbar tu, iaitu diam yang lebih daripada kadar menapas, kadar senapas dia panggil, bernapas tu dan penat atau diam yang pendek yang dikosak dengan dia memutus akan takbirnya, akan putus lah. Kita diam pendek ya, Allahu Akbar, bila sikit ya, Allahu Akbar. Itu tak putus kalau kita tak niat memutus. Berdiam pendek dia tak memutus. Allahu Akbar, itu tak apa. Nampak macam putus kan? Allahu Akbar. Tapi tak putus. Walau diam sedikit dia panggil. Tapi dengan niat Allahu Akbar, nak memutus, niat memutus tu jadi putus. Sebab niat lebih besar daripada perbuatan dan bacaan. Wa innama likulli ri'im ma nawa, hanya hasil bagi seseorang apa jadi niat. Kalau dia niat putus-putus. Supaya kita katakan dalam kita semayang kan, kalau bergerak anggota besar berturut-turut 3 kali. Tu kan anggota besar tahu kan? Anggota berat tu, kepala, tangan, kan, kaki, serentak umpamanya kan. Serentak ke kaki pun bergerak, tangan pun bergerak, kepala pun bergerak. Itu batal lah tu. Itu kan apa itu nyatalah mazhab kita Syafi'i kan, atau bergaul. Walk gerak lebih pada 3 kali kan, walaupun satu anggota. Lebih pada 3 kali kan, anggota besar dia panggil. Ni sekarang dia gaul satu je. Bergerak satu tapi dia kosak, dia niat 3, batal kerana niat terlebih besar daripada perbuatan. Sebab dalam sembahyang, dalam ibadat tidak ada tempat bermain-main. Sebab niat tu jadi bermain-main. Itu tak boleh. Dia niat je ya.
Orang kata dalam sembahyang kan tak batal kan, sebab yang batal tu bila dua kalimah yang batalkan sembahyang tu. Tu dia panggil dua kalimah menepati dua huruf nampak, sekali pun tak boleh faham kan. Tapi tu tak batal, tapi dia kosak dua, batal sembahyang sebab tak boleh bermain-main dalam sembahyang. Sembahyang sunat kan, kata sembahyang sunat tak apa kan, amirul nafsihi kan, kita ni jadi raja bagi diri kita sendiri, nak buat tak nak buat tak apa. Sembahyang sunat ada sembahyang fardu tak wajib kena buat kan, tak buat berdosa. Tapi bila ada sembahyang sunat, sekalipun kau dah takbir masuk, kau nak berhenti saja tak boleh, haram. Sebab apa? Bermain dengan sembahyang walaupun sembahyang sunat. Kita sembahyang sunat ni qabliyah ke ba'diyah kan, okey, tak apalah tu, duha ke, tiba-tiba rasa nak berhenti tak boleh. Apa sebab kau nak berhenti? Tak ada sebab berhenti. Jadi bermain dengan sembahyang. Kalau kau tak nak sembahyang, dulu lagi jangan sembahyang. Tak apa, sebab sembahyang sunat kan atas diri kita, nak buat tak nak buat tak apa. Tapi bila kau buat dengan tanpa sebab kau berhenti, haram kerana bermain dengan solat dia lagi. Tu kan. Kecuali sebab mak ayah kita panggil, takut menyakiti hati dia, sembahyang sunat. Tu tak apa. Ini tak ada sebab apa. Bunyi telefon berhenti, haram. Sembahyang sunat sekalipun haram sebab bermain. Kecuali ada darurah. Kita tengok kan, kita sembahyang sunat, sembahyang fardu pun tak apa kalau darurah. Tengok budak kecil yang bagian-bagian yang belum memayis, tak reti apa ni kan, duk main pisau. Mana dia ambil pisau tak tahulah kan. Kita tengok sembahyang, bahaya tak reti apa. Ataupun nampak ular masuk kan, ular kan, dekat dengan budak tu. Tu bahaya kan. Ataupun orang buta nak jatuh longkang, boleh kita putus sembahyang kerana dibagi darurah. Sembahyang fardu pun tak apa. Apa tak sembahyang sunat. Tapi ada pun sembahyang sunat nak putus dengan saja-saja tak boleh, haram. Tidak ada sebab yang dibolehkan kita putus. Kenapa? Mata-mata kerana bunyi telefon ring. Ataupun air hujan. Habis kain ni, dia boleh berhenti, tak boleh, haram. Kan habis basah kan jemur balik kan. Hari lain boleh jemur balik lain kali kan. Itu tak boleh. Nak main-main tak boleh dalam masalah ibadat. Itu niat sama lah tadi. Kita takbir pendek ya, sikit ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak apa, kita putus tu kan. Allahu Akbar di antara dua kalimah. Tapi bukan niat nak memutuskan, dia tak putus. Tu kan. Tapi kalau niat nak memutuskan, putus. Apa? Kecuali dua nafas. Allahu. Tu dua nafas. Senafas kan. Senafas tu tak apa lagi. Allahu Akbar. Atau kerana penat, lelah, semput. Itu penyakit. Bukan dia saja nak buat. Itu tak apa, lebih senafas. Dua nafas pun tak apa. Tiga nafas pun tak apa. Allah Akbar kalau boleh. Itu tak putus sebab penyakit. Bukan sengaja buat. Dia nak buat memang tak boleh. Senafas dia tak boleh. Dia terpaksa ambil masa kan. Itu tak batal sembahyang dia. Sebab dia panggil apa? Orang semput. Syarat tak menghukum bagi orang yang sukar payah dalam ibadat. Itu sebut tadi 16 tadi dan ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimahnya Allah dengan Akbar tadi tu, iaitu apa dia, diamnya panjang, diamnya lebih daripada kadar bernafas. Senafas lah, pergi kedua nafas. Senafas tak apa dia, jangan lebih daripada kadar bernafas sekali dan penat, tak apa kalau penat tak ada masalah kan, orang semput. Atau diam yang pendek, yang dikosak dengan dia memutus akan takbirnya, tu putus. 17. Dan memperdengar akan dirinya dengan sekalian hurufnya. Huruf dia ada berapa? Dua kalimah. Huruf yang tercatat, yang tertera, yang tertulis. Nak kira tak boleh lah, ustaz tak ada kitab. Allah ada 4 huruf yang tercatat tu. Tak kira sabdu tu tak usah kira kan. Sebab tak tercatat alif, lam, ha tu 4.
Akbar pun 4 huruf, jadi jumlah 2 kalimah 8 huruf kena dengar kat telinga. Alif kabbara, Allahu akbar. Allahu akbar. Tu tak sah. Hilang pun hilang dah. Allah akbar. Pergi akbar mana hu tu hilang. Tu tak boleh Allahu akbar. Keempat 8 huruf tu dengar daripada 2 kalimah tersebut. Kalau tak dengar tak sah, tu syarat dia. Ustaz macam mana Ustaz kalau ada hujan lebat tu zing pula tu kan, tak dengar. Ambil atas jalan beradat. Kalau tak hujan kan dengar kan, kalau hujan takdir dengar tu ya, takdir. Sama juga duk royak rendah tu kan, duk jalan pula apa tu surau pula tu tepi jalan, bising orang kenderaan kan. Baik, kalau kau sembahyang beradat dengar tak? Dengar, ya takbir walaupun tak dengar dia kerana ganggu suara kenderaan kan. Kan bacaan beradat kita dengar memadai dah. Sebab tak dengar tu sebab gangguan suara lain. Nampak tak? Ganggu dengan sebab apa hujannya lebat atas zing kan. Ganggu dia. Kalau tak ada ganggu dia akan dengar. Tak apa. Jangan pula tak dengar nak dengar apa tu hujan lebat atas zing tu. Termasuk Allahu akbar, tidak tak dengar, bukan macam tu. Ambil jalan beradat dia gitu takbir. Fatihah samalah tiap-tiap daripada yang rukun. Rukun qauli yang 5 tu semua wajib dengar pada telinga kita. Tak dengar tak sah. Bukan takbiratul ihram saja, termasuk Fatihah, termasuk baca tahiyat akhir, selawat atas Nabi dan tahiyat akhir dan salam kan. Itu hak rukun qauli tu. Adapun yang sunat kalau tak dengar tak dapat pahala. Yang sunat kan. Tu dah kadang-kadang orang takbir tak tahulah, bibir pun tak bergerak mana. Kan. Khusyuk takbir dia. Habis niat dengan takbir takkan takbir rukun qalbi ikut takbir. Takbir rukun apa? Qauli ke qalbi? Qalbi hati, qauli mulut. Takbir rukun qauli. Yang qauli di mulut, kena dengar telinga. Pejam mata siap tu khusyuk. Dah mana mukaranah niat lagi. Takbir pun dalam hati juga. Dua belaga dah niat dengan takbir dalam hati. Tak sah. Fatihah setengah-setengah bunyi, setengah-setengah tak bunyi. Tak boleh. Sebab dia huruf yang wajib dengar semua huruf dia. Ini masalah takbiratul ihram. 18. Dan masuk waktu. Dan padahal menghadap kiblat. Tu syarat takbir. Daripada syarat yang disebut tadi tu ada 21 syarat takbiratul ihram tu. Masalah yang 18 yang tadi, syarat takbir mesti masuk waktu. Masuk waktu kan. Dan padahal menghadap kiblat, biar betul menghadap kiblat. Tak menghadap kiblat tak sah. Sebab apa? Ini dia syarat. Syarat dia mesti masuk waktu baru takbir. Syarat dia menghadap kiblat baru takbir. Syarat dia tutup aurat baru takbir. Samalah tu. Syarat dia Islam, baru boleh sembahyang takbir. Kan? Kalau dah gugur iman dari itu sebab dia jatuh murtad, sembahyang tak jadi apa. Wajib qada dan tempoh murtad dia tu sebab asal dia Islam. Kan? Kahwin kerana perasaan cinta dengan orang asing, orang bukan Islam. Maka mengikutlah agama orang sebelah sana. Wal iyazbillah. Ya tak? Lepas tu bercerai. Bercerai kembali balik pada keluarga. Berapa tahun? Dah dapat 3 anak dah. Kembali balik pada keluarga. Islam balik. Dalam tempoh 3 tahun. 3 anak. Berapa tahun agak 3 anak? Katalah 3 tahun seorang, 3 tahun seorang, 3 tahun seorang, 9 tahun. Kan? Pukul katalah 10 tahun sebab kira dengan mengandung sekali tu kan. Tempoh mengandung tu 9 bulan apa semua tu. Baik, kita katalah 10 tahun lah. 3 orang anak dah 10 tahun dah. Baru masuk Islam balik sebab bercerai dulu sebab cinta. Ya, ikut agama orang lain. Lepas tu masuk Islam balik 10 tahun wajib qada. Jangan buat main. Kalau orang kafir asal dia memang kafir masuk Islam, habis terhapus semua. Dia wajib sembahyang masa masuk Islam tu je. Murtad dia berat sebab dia punya azab dia lebih dahsyat daripada orang kafir asal lagi, orang asli lagi ya, orang kafir yang memang asal macam tu.
Tu minta berlindung. Tu. Ni bagi syarat dia masuk waktu baru takbir. Andai kata masuk waktu dah, tapi dia ragu. Macam masuk waktu macam, tapi tak confirm, tak yakin. Dia pun takbir lah, takbir Allah semayang. Semayang habis dia tengok. Oh, sungguh masuk waktu. Tak, masa nak takbir tu kena yakin masuk waktu. Sekali pun masuk waktu tak sah. Sebab masa nak takbir mesti yakin dalam waktu. Dia takbir. Dia rasa-rasa macam masuk waktu. Bila rasa tak panggil yakin. Sekurang-kurang zon kuat sengka masuk waktu. Tengoklah jam apa semua kan. Umpamanya. Tu. Jadi lepas dia dah habis sembahyang, dia tengok, oh sungguh masuk waktu. Tak sah sebab takbir tadi. Tak yakin masuk waktu. Betul juga takbir dalam keadaan menghadap kiblat. 19. Dan ditakbir akan dia kemudian daripada takbiratul ihram imamnya pada hak makmum. Ini syarat dia juga ni. Kita ni makmum. Kita nak kejar takbiratul ula tu imam, lebih baik dunia dan isinya. Kan? Kaya yang ada hari ni tak dapat dunia dan isinya. Siapa paling kaya pun kan? Sebab dunia yang ada pada kita tu semua agis semua sikit. Binatang pun dapat rezeki kan. Nampak tak? Maka kita tak dapat dunia dan segala isinya. Tapi takbiratul ula tu dia terlebih baik daripada dunia dan isinya. Kan? Kita pun rasa nak lah, tamak lah dia panggil kan. Imam takbir Allah, kita pun Allah juga. Iman akbar, dia pun akbar tu imam. Tu tak sah semayang. Sebab apa? Engkau mengikut imam yang tak masuk semayang. Imam masuk semayang bila? Habis dengan roh akbar. Baru imam masuk semayang. Allahu akbar. Tu baru tu imam masuk semayang. Kalau Allah dia tak masuk lagi sebelum roh akbar tu. Dia ni punya nakkan takbiratul ula tu kelebihan dia tu. Dia mana Allah, dia pun Allah, imam bar, dia pun bar. Tak apa. Tak sah ikut tu imam sebab imam tak masuk semayang. Itu syarat dia sebut tadi tu. Dan yang ke-19. Dan ditakbir akan dia, takbiratul ihram tu, kemudian daripada takbiratul ihram imamnya pada hak makmum. Biar selesai tak imam tu. Ni semayang ibadat ni kadang-kadang ada yang bawa kata-kata wa umul ladzi, dia bagi bila solatin sebagian pada mereka tu tak dipanggil semayang. Mana dia? Mas tadi imam tak masuk, ingat dapat 27, rupanya tak dapat 27. Dia bagi yusabiqul imam, mereka yang mendahului itu imam. Kata pada dahulu ni imam tak masuk lagi. Dah takbir dah. Dia tak dikira. 27 tu terus kira lah. Dah imam takbir, selesai kita pun takbir. Lepas tu ada lagi atau orang nak dapat 27 tu fadilat jemaah ni kan. Jangan duk main tu imam tak pindah rukun, kita ikut juga dah. Tu tak dapat 27. Wa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Fa liman tartib wa ta'kid. Kalau imam tu takbir, lepas tu baru kamu takbir. Bila imam tu rokok, lepas tu baru kamu rokok. Biar tu imam pindah rukun dulu. Kalau kita tidak kita qiyam ni kan. Imam nak turun rokok. Allah, selagi dia tak masuk rukun rokok, tak sudah dengar roh pada kata akbar, Allahu akbar, kita jangan ikut. Kalau imam Allah, kita pun Allah bergerak juga. Tu imam sami Allah di mana hamidah kita Rabbana dah ikut dah. Belum lagi dah lagi. Sami Allah hamidah kan. Nak turun sujud Allah, kita pun ikut juga. Yang ni tak dapat fadilat jemaah 27. Sembahyang jemaah dia dapat 1 je. Tu tak dapat. Tadi sebab sah dah ikut tu imam takbir dulu kan. Tapi kelakuan tu imam tu dia tak jaga. Patutnya dia bergerak selepas tu imam pindah rukun lain dulu. Dah tu imam masuk rukun lain baru bermula bergerak. Maksudlah kata-kata tu imam tu, katalah makmum tu sujud yang kedua, tu imam nak naik rakaat. Qiyam kan. Panjang sikit. Allah, jangan angkat kepala pada sujud tadi. Sujud yang kedua. Ataupun duduk tahiyat awal, jangan naik selagi imam tak masuk rukun qiyam rakaat ketiga. Dia dah masuk rukun qiyam Allahu akbar,
baru kita angkat diri kita. Allah naik atas kan. Macam itulah kelakuan semayang kita. Nak dapat 27. Kalau tidak, dia bercerita tentang kelebihan-kelebihan takkan dapat. Sebab ilmu tak didahulu. Ilmu tu dia bagi nur je suluh untuk nak dapat 27. 20. 21. Dan ketiadaan mempaling akan dia daripada takbiratul ihram pada takbir yang lain daripadanya. Maknanya takbiratul ihram tu jangan kita niat takbir yang lain daripada takbiratul ihram. Kan masuk sembahyang Allahu Akbar itu nama takbiratul ihram. Jangan kita paling. Paling ni jangan kita kosak, jangan kita niat bukan takbiratul ihram. Kalau kita kosak bukan takbiratul ihram, walaupun kita takbir tu mula-mula masuk sembahyang tu kan, maka tak sah. Maknanya memang kita sengaja untuk takbiratul ihram. Maksud dia macam tu. Jangan pergi niat masa takbiratul ihram Allah takbir pindah rukun. Itu tak jadi. Sebab kalimah sama ya Allahu Akbar. Itu maksud dia yang ke-20. Ke-21 last sekali. Dan wajib dimuqaranah. Arti muqaranah diserta akan niat sembahyang itu dengan dia. Niat dia bagi niat sembahyang itu dengan dia dengan muqaranah tu. Masa kita takbir tu, niat tu mesti ada dalam takbir tu. Di antara alif pada kata Allah sebelum ra tutup dengan akbar. Celah tu kena ada muqaranah, qasad tarak ta'yin. Kalau Jumaat tu ta'yin nafsahu makmum atau imam. Kalau sekiranya sembahyang qasad tarak ta'yin dan juga qasar pendek panggil sebab bagi orang yang musafir nak qasar tu. Itu sebelum ada ra akbar tu. Itu juga orang sembahyang i'adah bila dia sembahyang untuk ulang kali kedua walaupun dia sembahyang mula-mula seorang diri ataupun dia sembahyang mula-mula berjemaah tapi nak ulang sekali lagi boleh nama i'adah kan. Sekali dia boleh berjemaah maka wajib masa dia ulang untuk sembahyang kali kedua tu dia kena niat. Kalau dia imam kena niat imam, kalau dia makmum kena niat makmum. Kerana sembahyang i'adah dia tak dapat tidak wajib berjemaah. Sembahyang kali kedua tu dia jatuh sunat sebab sembahyang pertama tu fardu dah tapi dia nak ulang kali kedua kan. Walaupun jemaah yang sama kali pun katalah kita sembahyang isyak ni nak ulang sekali lagi jemaah yang sama boleh ya tapi jatuh sunat. Nama i'adah. Ataupun nak bantu orang lain tengok ada seorang datang kan kesian tengok dia cari jemaah lain tak ada nak bantu. Orang lain semua dah habis. Kita nak tolong sembahyang dengan dia boleh. Maka jadilah kita kata bagi diri kita sembahyang kali kedua tu dia panggil i'adah. Maka kalau sekiranya dia nak jadi imam, orang dia dah sembahyang kali pertama, wajib dalam takbiratul ihram tu dia niat imam sebelum ra akbar. Kalau dia nak jadi makmum tak apalah orang itulah jadi imam. Kita ni sembahyang kali kedua nak jadi makmum kan, wajib niat makmum. Kalau tidak tak sah sembahyang i'adah. Kenapa? Wajib muqaranah dalam takbiratul ihram. Itu masalah yang ke-21. Baik, dia kata ketahui olehmu bahawasanya bagi istidhar dan muqaranah itu terbagi dua bahagi yang kita berhenti kat sini lah. Cukuplah dulu. Bab ke-16 tadi. Kalau kita nak keluar pada batal satu ada adat ke macam mana? Ada ke? Lagi kita dah keluar aja mesti ada salah ni kan. Kenapa yang 16 tadi? Ketiadaan diam yang panjang. Ada ular ke apa tadi. Itu tak perlu, tak bagi salam tak apa sebab memang tak sah dah sembahyang kita sebab darurah dia bagi. Nak cepat. Nak cepat tu kan bahaya budak main pisau tiba-tiba kan luka tak mati pun tidak berdarah tentu dah kan. Terus je. Kita kata tapi kita memang tahulah kita nak batal dia kan dengan sebab darurah tadi tu. Ini soalan yang sepenuhnya. Ketika solat Jumaat imam batal solatnya. Beberapa orang yang berada di belakang imam, tiada yang berani menggantikan imam. Tiba-tiba lah dah. Ada seorang jemaah yang berada di hujung sah pertama, hujung ni, menggantikan bacaan sebagai syarat untuk menggantikan imam. Adakah dia layak buat demikian dan adakah solat mereka sah? Dah hujung sana naik.
Dia asal dia yang Nabi sebut tu kan, layaliyanni minkumul ahla wal nuha, Nabi kata ahlam wal nuha, naklah yang mengiringi di belakangku, kata Rasulullah kan. Rasulullah kan jadi imam, maka sama lah orang lain jadi imam, ya. Di belakang aku orang yang mempunyai ahlam wal nuha, orang yang mempunyai orang yang berakal, orang yang cerdik, yang faham. Duduk kat belakang. Bila imam bermasalah, orang belakang ni ganti. Ya? Maknanya orang yang berakal, orang yang balik cukup umur. Lepas tu orang yang pula yang faham masalah ganti jadi tok imam. Nah, jangan kira siapa rasa nak duduk belakang tok imam, bagi semua sapu je duduk, tak boleh. Lepas tu boleh-boleh ada 2-3 orang belakang ni orang yang boleh ganti tok imam. Kalau terjadi segala kemungkinan. Tapi anda katalah seperti mana yang tanya tadi, memang duduk kat belakang ni orang yang tak reti. Oh, dia nak kelebihan kono-kono, padahal dia tak reti. Ya. Yang reti tu orang kat ujung sana. Boleh je dia naik. Sebab dia telah bila lebih atas pada makmum, dia kira ganti tu imam yang batal tadi dah. Sepatutnya orang yang ada di sisi tu imam tu. Tapi dia kena hak ni seorang tak naik sebab tak berani naik, sebab dia tak reti. Orang belah lain hak naik. Boleh je, tak ada jadi masalah. Tak ada masalah sah ya. Tak ada masalah sah. Cuma tak kena cara tadi ni sepatutnya naik kat belakang untuk imam. Lepas tu saya kata setengah-setengah tempat tu kan, macam ni kan ada sejadah ni. Dia letak 2 sejadah atau 3 sejadah untuk orang tertentu ya. Jangan bagi orang sebarangan duduk situ, sebab kau nanti apa-apa tak reti nak ganti tu imam. Ya. Lagi dah cukup. Ada seorang jemaah yang khusus untuk melipatkan kakinya ketika duduk istirahat ataupun tabarruk. Lalu pada ketika itu dia duduk dengan menunjukkan kakinya ke arah kiblat. Adakah solatnya sah? Apa masalah satu je lah, tak payah jawab lah. Dia memang tak boleh duduk iftirash, tak boleh duduk tawaruk, tak boleh tarabuk bersila pun tak boleh. Hak dia boleh duduk melunjurkan kaki. Bila melunjur kaki memang sembahyang kena menghadap kiblat kan. Takkan kaki nak menghadap ke lain, dah ada berpaling. Ya, tu tak ada masalah boleh. Nak sembahyang sunat sikit lagi kan, sembahyang sunat kan, sebab tu tak boleh sebab wajib berdiri kan. Nak sembahyang sunat, tak nak duduk iftirah macam tahiyat awal kan. Nak duduk sembahyang menghulur kaki sah je. Cuma kurang afdal. Boleh. Sembahyang sunat sikit lagi try tengok buat. Boleh ya. Apa kata tak boleh? Sembahyang sunat kan boleh duduk kan? Nak duduk macam mana? Tak nak duduk macam tahiyat awal. Nak duduk bersila pun boleh. Nak duduk menghulurkan kaki ke arah kiblat pun boleh. Tak ada masalah. Hukum sah. Wallahu a'lam. Cukup ada. A'udzubillah. Sama. A'udzubillah minasyaitan. Patutnya yang tahu kena duduk depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna husnal khatimah waj'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.